Misteri kehilangan remaja lelaki, Ahmad Azriq Zafrin yang dalam perjalanan ke Cameron Highlands sejak awal pagi Jumaat lepas, akhirnya terjawab apabila dia ditemukan meninggal dunia dalam semak di tepi jalan Kampung Bukit Jeruk, di Kampung Beting Lintang. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Rozaima Abdul Rahim ketika dihubungi bernama mengesahkan penemuan mayat seorang lelaki bersama sebuah motosikal di lokasi terbabit oleh orang awam pada pukul 6.40 petang tadi. Setakat ini polis percaya mayat yang ditemui itu adalah Ahmad Azriq Zafrin Ahmad Azhar, 19 tahun, yang dilaporkan hilang sejak awal pagi Jumaat lepas oleh keluarganya. Mangsa dipercayai telah meninggal dunia pada malam dia tidak dapat dihubungi pada awal pagi Jumaat, selepas motosikal Yamaha R15 yang ditunggangnya dipercayai terbabas, katanya. Rozaima berkata, mayat mangsa telah dibawa ke unit forensik Hospital Besut untuk pengecaman waris dan bedah siasat. Bernama hari ini melaporkan, kehilangan Ahmad Azriq Zafrin berlaku ketika dia bersama keluarganya dari Kampung Batin, Seberang Takir, dalam perjalanan untuk bercuti ke Cameron Highlands pada Khamis lepas.